kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan iaitu Linda Anna Carol, Nick Arishahmi binti Roslan dan Nur Syahidatul Akmal binti Abdul Rahman. Kami akan melaksanakan tugasan 2 pendidikan keselamatan iaitu persembahan. Dalam tugasan 2 ini, kumpulan kami akan menerangkan kertas kerja berkaitan dengan litar pintas. Litar pintas ialah keadaan di mana arus elektrik mengambil laluan yang tidak dijangka dan mudah dengan rintangan yang sangat rendah memintas beban yang sepatutnya dalam litar yang boleh menyebabkan arus lonjakan yang sangat tinggi yang boleh menyebabkan bahaya seperti kebakaran. 1.0 iaitu pendahuluan. Latihan keselamatan elektrik ialah cara mangsa atau penghuni menyelamatkan diri semasa kebakaran berlaku. Latihan ini sangatlah penting kerana melibatkan kehidupan pelajar dan pendidik serta kaki tangan pihak sekolah. 2.0 rasional. 2.1 iaitu murid tidak mengambil berat tentang kepentingan menghindari daripada berlakunya litar pintas. 2.2 kesedaran warga sekolah terhadap risiko litar pintas masih berada di tahap yang rendah. Dan 2.3 ialah warga sekolah kurang berpengetahuan tentang langkah keselamatan elektrik. Untuk 3.0 iaitu objektif pelaksanaan program keselamatan elektrik ini adalah meningkatkan pengetahuan murid dan kaki tangan sekolah tentang keselamatan elektrik. Seterusnya, melatih warga sekolah mengambil tindakan yang betul ketika berlaku kecemasan berkaitan elektrik seperti litar pintas. Objektif yang terakhir adalah mengurangkan risiko kemalangan dan kerosakan peralatan elektrik di sekolah. Untuk 4.0 itu matlamat pelaksanaan program ini, iaitu mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, bebas daripada risiko litar pintas dan kondusif untuk pembelajaran. Seterusnya, melahirkan warga sekolah yang mempunyai pengetahuan khusus dan bertanggungjawab tentang penggunaan elektrik. Matlamat yang terakhir adalah mengurangkan insiden berkaitan kemalangan elektrik dan kebakaran dalam jangka masa yang panjang. Tarikh program adalah pada 10 Disember 2025. Masa bermula pada 6.30 pagi hingga 1.20 petang. Tempat di SKIPG Kampus Datuk Razali Ismail. Pengelolaan adalah Unit Pencegahan Bahaya Elektrik. 9.0 Penglibatan. Pelibatan terdiri daripada murid, guru dan kaki tangan sekolah. Murid seramai 90 orang, guru seramai 36 orang, kaki tangan sekolah seramai 8 orang. Menjadikan jumlah keseluruhan pelibatan adalah seramai 134 orang. 10.0 Carta Organisasi Program Latihan Keselamatan Elektrik. Kita ada pengerusi Encik Muhammad Putra bin Abdul Ghani, naib pengerusi 1 Puan Haliza binti Jamal, naib pengerusi 2 Encik Lim Kon Chim, naib pengerusi 3 Puan Rosnah binti Syakir. Di bawah naib pengerusi kita ada Bendahari Puan Nurul Nadiah binti Salim, Setiausaha Puan Hayatul binti Muhammad Ikhwan, Penyelaras Encik Azmirul binti Abdul Mahmud. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan ahli jawatankuasa yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Ahli jawatankuasa bagi program ini melibatkan penyertaan menyeluruh daripada semua guru sebagai tenaga penggerak utama. Untuk pengerusi disandang oleh Encik Muhammad Putra bin Abdul Ghani yang merupakan guru besar sekolah Kebangsaan IPG. Naib pengerusi 1 merupakan Puan Halisa binti Jamal yang merupakan penolong kanan pentadbiran. Naib pengerusi 2 merupakan Encik Lim Kong Chin merupakan penolong kanan hal ehwal murid. Naib pengerusi 3 merupakan Puan Rosana binti Syakir iaitu penolong kanan kokurikulum. Setiausaha pula disandang oleh Puan Hayatul binti Muhammad Ikhwan. Bendahari pula disandang oleh Puan Nurul Nadia binti Salim. Dan akhir sekali penyelaras yang disandang oleh Encik Azmirul bin Abdul Mahmud yang merupakan penyelaras Unit Pencegahan Bahaya Elektrik. Seterusnya merupakan EJK pengurusan murid ke tapak perhimpunan kecemasan itu di padang sekolah yang melibatkan semua guru yang berada di dalam kelas. Untuk EJK kawalan murid, tugas kawalan murid di tapak perhimpunan kecemasan dipertanggungjawabkan kepada guru disiplin bersama pasukan pengawas di mana mereka perlu memastikan pergerakan murid teratur, selamat dan mengikut prosedur yang ditetapkan. EJK kawalan murid ini terdiri daripada Encik Zaim bin Hamidi yang merupakan ketua guru disiplin, Encik Roslan bin Duraman, Encik Salma binti Abdullah dan barisan pengawas sekolah. Untuk EJK dokumentasi pula merupakan Encik Wan Soh bin Wan Ahmad. Untuk EJK teknikal dan peralatan terdiri daripada Encik Zaini bin Muhammad Arif bersama Encik Abdullah bin Khairuddin. Seterusnya EJK juru gambar yang terdiri daripada Puan Rafidah binti Muhammad Zulkifli bersama Puan Hidayah binti Muhammad Ikhwan. EJK hadiah pula merupakan Puan Siti Aisyah binti Irfan bersama Puan Anika binti Roslin. Dan EJK yang terakhir yang merupakan EJK makanan iaitu Puan Nik Suraya binti Nik Razali bersama Puan Afika binti Abdul Nasir. 12.0 iaitu surat jemputan. Berikut merupakan surat jemputan daripada pihak kami untuk dihantar kepada pihak Tenaga Nasional Berhad untuk menghadiri program latihan keselamatan elektrik di sekolah SKIPG Kampus Datuk Razali Ismail. 13.0 Anggaran pembelanjaan program latihan keselamatan latihan elektrik.
terdapat 6 perkara. Yang pertama adalah fasilitator ataupun jurulatih, kuantiti 1 orang, kos unit RM600, menjadikan jumlah RM600. Yang kedua adalah bahan latihan dan modul, kuantiti 90 orang yang terdiri daripada murid, kos unit RM8, jumlah RM720. Yang ketiga adalah peralatan demonstrasi, kuantiti 10 set, kos unit RM30, menjadikan jumlah 300. Yang keempat adalah makanan dan minuman, kuantiti 90 orang yang terdiri daripada murid, kos unit RM5, jumlah 450. Yang kelima adalah hadiah ataupun cenderamata, kuantiti 1 orang, kos unit RM100, menjadikan jumlah 100. Yang keenam lain-lain CJ, kontingensi, sijil ataupun alat tulis, menjadikan jumlah keseluruhan semua adalah RM2170. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan bagi tentatif program, iaitu pada pukul 6.30 hingga 7 pagi merupakan pergerakan murid masuk ke kelas untuk bersedia dengan sesi pembelajaran. Pada ketika ini, murid akan berada di dalam kelas masing-masing dan guru bertugas memantau kehadiran murid. Pada pukul 7 hingga 8.30 pagi, sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan seperti biasa. Pada pukul 8.30 hingga 9 pagi, simulasi latihan litar pintas akan dijalankan, iaitu guru yang dipertanggungjawabkan akan membunyikan loceng kecemasan untuk memulakan evakuasi. Pada pukul 9 hingga 9.15 pagi merupakan pergerakan ke tapak perhimpunan kecemasan. Oleh itu, semua murid diarahkan keluar mengikut laluan kecemasan dan guru yang berada di dalam kelas perlu memastikan semua murid bergerak keluar ke tapak perhimpunan kecemasan. Pada pukul 9.15 hingga 10 pagi, semua warga sekolah berkumpul di tapak perhimpunan kecemasan. Murid akan berkumpul di tapak perhimpunan kecemasan dan guru menyemak kehadiran dan memastikan murid berada dalam zon selamat. Seterusnya, pada pukul 10 hingga 10.30 pagi, murid dan warga sekolah akan berehat seketika. Pada pukul 10.30 hingga 11 pagi, murid akan bergerak ke Dewan Integrasi SK Seri Purnama. Pada pukul 11 pagi hingga 12.30 tengah hari, ceramah kesedaran keselamatan elektrik bermula yang disampaikan oleh Wakil TNB berkaitan tanda, punca, langkah pencegahan dan kesan litar pintas. Pada pukul 12.30 hingga 1.20 petang, majlis penutup dan penyampaian cenderahati kepada tetamu jemputan akan dilangsungkan. Pada pukul 1.20 petang, program tersebut akan tamat dan semua murid dan warga sekolah akan bersurai. 15.0 iaitu prosedur latihan keselamatan di sekolah yang perlu dipatuhi oleh murid dan pelajar serta komuniti di sekolah, iaitu yang pertama ialah loceng kecemasan akan dibunyikan. Guru yang berada di dalam kelas akan mengarahkan supaya semua peralatan elektrik seperti kipas, lampu dimatikan serta-merta jika selamat. Murid diminta untuk meninggalkan kelas dengan tenang dan pintu serta tingkap ditutup bagi mengelakkan risiko renjatan elektrik atau percikan api. Murid-murid mestilah beratur di luar bilik ajar. Seterusnya, barisan pelajar yang berada jauh dari kawasan terlibat perlulah digerakkan dengan segera melalui pintu kecemasan yang paling hampir dengan tempat berkumpul. Jawatan kuasa yang terlibat perlulah memastikan murid tidak menyentuh mana-mana suis, kabel atau peralatan elektrik semasa keluar dari bangunan. Guru yang tiada waktu mengajar pula perlulah membantu memantau murid keluar melalui laluan kecemasan dengan selamat. Jawatan kuasa perlulah memastikan barisan pelajar bergerak lancar dalam satu barisan, terutama sekali di tangga. Murid-murid berjalan dengan cepat menuju ke kawasan berkumpul dengan pantauan guru. Pergerakan dilakukan secara sehala mengikut pelan kecemasan. Murid-murid akan beratur mengikut kelas masing-masing. Guru yang bertugas dan ketua kelas hendaklah memastikan bilangan pelajar cukup berdasarkan jumlah murid dalam kelas. Jika didapati jumlah murid kurang, guru dan jawatan kuasa perlulah mencari murid secara berkumpulan di kawasan yang selamat. Murid lain hendaklah diminta berhenti dan berada di kawasan berkumpul. Jawatan kuasa perlu menelefon pihak penyelenggaraan elektrik atau TME serta balai bomba yang berdekatan untuk memaklumkan kejadian litar pintas. Guru dan jawatan kuasa tidak dibenarkan untuk memegang suis atau peralatan yang disyaki berarus elektrik. Jika api kecil mula tercetus, gunakan alat pemadam api jenis CO2 atau sebut kering sambil menunggu bantuan tiba. Pihak bomba atau juruteknik akan tiba dan memastikan bekalan elektrik diputuskan sepenuhnya. Jawatan kuasa sekolah perlulah mengawal keselamatan murid dan menghalang sesiapa daripada menghampiri kawasan yang terlibat. Apabila keadaan disahkan selamat, jawatan kuasa hendaklah memastikan tiada murid menghampiri sebarang peralatan elektrik. Jika sebarang kecederaan seperti renjatan elektrik atau pingsan, perlulah diberikan rawatan kecemasan dan membuat panggilan kepada pihak hospital yang berdekatan. Akhir sekali, murid-murid dibenarkan pulang atau bersurai setelah situasi disahkan selamat. 16.0 Persediaan menghadapi litar pintas. 1. Objektif persediaan. A. Memastikan semua peserta memahami risiko asas berkaitan litar pintas. B. Menggalakkan amalan keselamatan elektrik yang betul semasa latihan.
2. Langkah keselamatan. A. Memakai peralatan keselamatan yang sesuai seperti sarung tangan dan kasut keselamatan. B. Menyediakan peralatan pemadam api yang sesuai. C. Melepasti suis utama dan prosedur mematikan kuasa sebelum menyentuh sebarang peralatan elektrik. D. Menjalankan latihan praktikal dalam kawasan terkawal. E. Menyediakan langkah kecemasan asas untuk menangani sebarang aksiden elektrik. Ini merupakan carta alir latihan keselamatan elektrik. Dan carta alir ini dibuat berdasarkan prosedur latihan keselamatan elektrik yang telah diterangkan oleh rakan sekumpulan saya tadi. Ini merupakan sambungan carta alir daripada slide yang sebelumnya. Dan ini merupakan slide terakhir untuk carta alir latihan keselamatan elektrik. Seterusnya ialah 18.1 iaitu tanggungjawab pentadbir. Pentadbir perlulah membuat penyediaan dan perancangan pemeriksaan keselamatan elektrik dengan rapi sebelum pelaksanaan. Seterusnya ialah pentadbir perlulah memberikan pengumuman kepada semua kaki tangan dan pelajar tentang bahaya elektrik dan langkah pencegahan litar pintas yang akan berlangsung. Seterusnya, pentadbir mestilah memastikan bahawa semua peserta latihan memahami risiko renjatan elektrik dan memastikan kawasan latihan ditanda dengan jelas. Seterusnya ialah ketika latihan berlangsung, pentadbir perlulah mengawasi proses latihan dan memastikan bahawa semua peserta mengikut prosedur keselamatan dengan betul. Seterusnya ialah jika perlu, pentadbir perlulah menghubungi perkhidmatan kecemasan seperti TMB dan menyediakan maklumat yang diperlukan untuk menangani situasi litar pintas yang tidak dapat dikawal atau renjatan elektrik. Seterusnya ialah pentadbir mestilah memastikan bahawa semua peserta latihan keselamatan elektrik selamat sepanjang latihan. Selepas latihan selesai, pentadbir perlulah melakukan analisis latihan untuk menilai keberkesanan dan mengenal pasti bidang yang perlu diperbaiki. Seterusnya ialah berdasarkan maklumat dari latihan, pentadbir perlu menyimak dan memperbetulkan prosedur penyelenggaraan pendawaian dan sistem keselamatan elektrik di sekolah jika perlu. Pentadbir hendaklah menyimpan rekod tentang pemeriksaan keselamatan elektrik termasuklah tarikh, masa, hasil pemeriksaan dan sebarang isu berkaitan dengan elektrik. Dan akhir sekali, pentadbir perlulah bersedia untuk menghadapi keadaan seketika dengan memastikan bahawa semua kaki tangan dan pelajar tahu apa yang perlu dilakukan dalam keadaan kecemasan elektrik seperti litar pintas. Seterusnya ialah 18.2 iaitu tanggungjawab guru. Apabila kecemasan elektrik berlaku, guru hendaklah memutuskan bekalan kuasa di kawasan yang terdekat jika selamat. Seterusnya ialah guru mengaktifkan sistem kecemasan dan membuat laporan dengan segera kepada pihak pentadbir atau pasukan keselamatan elektrik sekolah. Seterusnya ialah tindakan guru semasa litar pintas berlaku. Apabila guru terbau terbakar, percikan api, asap dikesan, murid-murid hendaklah menjauhi kawasan punca elektrik dan menunggu arahan guru di dalam kelas. Seterusnya, guru hendaklah memastikan murid menjauhi sebarang peralatan atau pendawaian elektrik yang rosak. Semasa bergerak, guru hendaklah menasihatkan murid-murid tidak menyentuh sebarang objek logam atau peralatan elektrik. Guru hendaklah menghantar murid-murid keluar daripada kelas dan berkumpul ke tempat yang selamat dari risiko elektrik. Guru hendaklah memastikan dirinya merupakan orang yang terakhir sekali keluar, meninggalkan bilik atau bangunan dan memastikan murid-murid yang cuba menyentuh atau mendekati punca kerosakan elektrik dipanggil dan memastikan semua murid keluar. Seterusnya ialah latihan kecemasan elektrik atau dipanggil Electrical Emergency Drill, iaitu merupakan demonstrasi keselamatan elektrik iaitu litar pintas oleh pegawai bertauliah. Warga sekolah yang berminat boleh turut serta dalam sesi penerangan dan latihan amali cara bertindak dengan selamat semasa berlakunya litar pintas dan juga berlaku refleksi dan sesi soal jawab sepanjang program tersebut. 19.0 Pemantauan dan penambahbaikan program latihan keselamatan elektrik. 1. Pemantauan. A. Fasilitator atau jurulatih akan memantau setiap aktiviti latihan untuk memastikan peserta ni mengikut prosedur keselamatan dengan betul. B. Kehadiran, penyertaan dan pematuhan kepada peraturan keselamatan akan direkodkan. C. Pemerhatian terhadap penggunaan peralatan elektrik dan perlindungan diri akan dibuat sepanjang sesi latihan. 2. Penambahbaikan. A. Maklum balas daripada peserta akan dikumpul melalui borang penilaian selepas program. B. Sebarang kelemahan atau masalah yang dikenal pasti semasa latihan akan direkodkan dan dianalisis. C. Cadangan penambahbaikan untuk latihan akan dilaksanakan pada sesi akan datang termasuk peningkatan modul, latihan praktikal tambahan atau penambahan peralatan keselamatan. Seterusnya, saya akan membentangkan penilaian program. Penilaian program yang dijalankan ini perlu dilaksanakan untuk menilai keberkesanan penganjuran program dari aspek pelaksanaan, penyertaan dan penyampaian objektif yang dapat dilihat melalui
4 tahap iaitu cemerlang, baik, memuaskan dan kurang memuaskan. Berikut merupakan aspek penilaian yang perlu dibuat. Yang pertama adalah perancangan dan persediaan yang dapat dilihat melalui program tersebut disusun dengan baik, jadual dan tugasan diberikan dengan lebih awal. Seterusnya adalah kehadiran peserta yang dapat dilihat melalui adakah kehadiran murid dan kaki tangan sekolah sangat memuaskan. Seterusnya adalah kandungan aktiviti, di mana aktiviti seperti simulasi latihan sekiranya berlaku lintas pintas dan ceramah kesedaran dijalankan dengan berkesan. Seterusnya adalah kefahaman peserta. Murid dapat menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berlaku lintas pintas. Dan yang terakhir adalah kerjasama dan disiplin yang dapat dilihat melalui murid menunjukkan disiplin yang baik sepanjang program dijalankan. Itu sahaja pembentangan kertas kerja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.